dari mana dia datang idea dia nak bisnes keripik masa tu? Okey, sebenarnya macam ini. Saya ni ayah saya bermula daripada tahun 1987. Waktu tu dia adalah seorang driver Nestle. So dia bawa brand Nestle. Kemudian triggering berlaku yang mana dia pernah supply ke Singapura. Dan waktu tu kawasan Batu Pahat ni agak terkenal dengan keripik dan kami belum start lagi mengusahakan keripik. So apa Haji Saleh Terkenal buat? lah masa tu di Batu Pahat keripik. Betul. Jadi mereka buat secara kecil-kecilan di rumah, dah mula beranak di Batu Pahat ni. Dan kami antara company kedua lah kalau ikutkan dalam sejarah di Batu Pahat. Sebabnya waktu tu ayah Haji Saleh ambil keripik daripada Batu Pahat, bawa ke Singapura, jual di sana waktu weekend saja, Sabtu dan Ahad. Sebab waktu weekday dia bekerja. Bekerja pemandu band tu lah. Pemandu band. Dan kemudian balik dari Singapura. Waktu tu Singapura dia lebih mudah. So kalau semua ingat, dia adalah port utama. So kat situ harga-harga barang lebih rendah. Jadi di Singapura dia ambil kain untuk bawa balik Malaysia dan jual di Malaysia. Itulah waktu permulaan story yang saya tahu. Sebab waktu tu saya belum lahir. Faham. Tapi diceritakan oleh orang tua lah. Betul. Yang kata bila orang tua daripada situ dia berdikit-dikit sampailah dia membina serius dalam perniagaan keripik tu, tahu? Okay, actually selepas tahun pertama berniaga secara part time, tahun kedua 1988, ayah saya nampak yang income part time dia adalah lebih baik sikit berbanding income bekerja that time lah. Sebab ada struggle dalam family. Tapi bila nampak income daripada part time 2 hari kerja lebih tinggi daripada income harian, so Haji Saleh ambil keputusan untuk berhenti kerja dan buat sepenuh masa pada tahun depannya. Which is 1988 lah. Secara waktu tu kami ada rumah kayu di sini kan. Jadi waktu tu kita dah start buat keripik pertama, iaitu keripik kapit ataupun kuih gulung. Keripik kapit. Kuih Macam mana kapit tu dia kuih kapit? Kuih kapit. Ya, okey. Faham. Dia bermula dengan kuih kapit dululah. Betul. Dia sekarang dijenamakan kuih kapit. Actually dulu kuih gulung sebab dia dah kapit dia gulung gitu. Betul kan. Dia tutup dan digulung. Dan masa saya sampai umur 6 tahun lah saya nampak begitu. So boleh kata ini adalah memang mak dan ayah lah yang struggle daripada awal bisnes ni berdua lah. Betul. Permulaannya macam tu dan selepas saya lahir 1989 saya lahir, waktu tu mereka start buka kedai. Which is tak adalah kedai mana. Rumah kami adalah rumah 2 tingkat. Serumah kayu. Atas tempat kami tidur. Bawah tu dia buka kedai. Jadi mak uruskan untuk jaga dan mak uruskan untuk field of production. Jadi dah start buat untuk proses keripik ubi dan keripik ubi dah basah waktu tu lah. Di tingkat bawah? Di tingkat bawah betul. Actually di dapur rumah. Oh, di dapur rumah? Betul, itu adalah rumah. Di depan tu tempat packing-packing lah? Correct. Betul that time. Jadi di situ ayah keluar buat marketing. Singapura balik di Singapura macam tu. Jadi